Nak kereta nampak mewah tapi harga mampu milik? Ini dia Proton S70. Proton S70 kita dah uji dengan 3 model yang berbeza dan kali ini dia pencapaian terakhir MG5 yang semakin popular dalam Malaysia. Jom kita tengok dia boleh tandingi Proton S70 ke tidak. So tadi kita dah bawa Toyota and now kita try MG5. Steering MG5 ni rasa ringan dan dapat rasa yang badan dia berat. Sesuai untuk pemanduan santai tapi kurang agresif bila corner tajam. Steering MG5 ni cepat tangkap tapi bila kelajuan tinggi, S70 lebih meyakinkan. Jadi kalau nak rasa cornering yang lebih sporty dan solid, S70 menang dari segi kestabilan. MG5 lebih kepada keselesaan dan flexibility. Jadi ia lebih sesuai untuk pemanduan santai. Untuk ujian emergency lane changing, S70 menunjukkan kestabilan lebih konsisten. Tukar lorong secara tiba-tiba, kereta kekal seimbang dan cepat kembali lurus. Grip dia lebih terasa. MG5 pula rasa lebih ringan bila berpindah lorong. Tangkas tapi ada sedikit hayunan badan bila masuk semula ke lorong asal. Secara keseluruhan, Proton S70 lebih fokus kepada kestabilan dan kawalan di jalan lurus atau berkelajuan tinggi. Sementara MG5 lebih lembut dan mudah dikendalikan dalam situasi harian. Satu bagi rasa confidence, satu lagi bagi keselesaan. Kita dah uji ke semua model dari pelbagai jenama global and sekarang macam mana kalau kita gabungkan semuanya sekali? So, korang kena stay tune, okay?